para pegawai masjid yang saya hormati dan semuliakan, para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya sama-sama seperti biasa kita melafazkan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa segala-galanya menghargai segala nikmat yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita, termasuk pada pagi ini dan pada waktu ini. Sebagaimana biasa kita berada menjadi tetamu-tetamu Allah di rumah Allah. Sebagaimana sahabat-sahabat kita, mungkin ahli keluarga kita yang lain menjadi tetamu Allah di tanah suci Mekah, kita juga berada sebagai tetamu-tetamu Allah di rumah Allah. Moga-moga sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, kenalan-kenalan kita yang menjadi tetamu Allah di Mekah, yang mereka diberi rahmat, diberi keampunan, diberi kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah Allah, ibadah kepada Allah. Dan sebagaimana kita juga kat sini, ya, sebagaimana kita juga di sini tidak terlepas daripada tanggungjawab menjadi hamba kepada Allah, dan Allah Ta'ala menerima kita menjadi tetamu Allah di rumah Allah pada waktu dan saat ini, untuk dibawa diri kita dalam rahmat Allah, dalam keampunan Allah, dan segala-galanya insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan di dalam Allah sekalian, selalunya pada pagi ini kita tadabbur Quran. Namun di sini kita tulis tajuk dalam poster tu zikir Zulhijjah. Sebenarnya mungkin kita takut bimbang-bimbang juga, orang kata zikir apa pula zikir Zulhijjah kan. Jadi saya ulang sedikit lah, sedikit. Mungkin sebab pada asal mungkin munajat Zulhijjah atau zikir Zulhijjah. Saya ulang balik apa yang telah kita khatam satu kitab Hidup Berzikir. Apa makna zikir? Walaupun dah faham dah ingat dah. Kemudian hari ini pun saya umumkan supaya tidak nampak satu bacaan khusus. Hari ini kena baca ni. Pak orang ni macam-macam kan. Kenapa baca ni pula? Tahun depan tak baca pun. Ini daripada mana pula? Jadi sebenarnya amalan tu amalan yang sudah sedia kita amal, sudah sedia kita tahu. Cuma saya sebut sedikit dari sudut kita namakan apa tu, munajat Zulhijjah atau zikir Zulhijjah ni ialah apa makna zikir? Saya ulang balik apa yang saya sebut dulu. Dalam kitab pun ada, boleh dirujuk. Imam Ibn Athaillah Skandari mengatakan az-zikru, zikir itu ialah at-takhallus, membebaskan diri kita minal ghaflah wan nisyan, daripada dua perkara. Pertama lalai, yang kedua lupa. Okey, zikir ialah kita bebaskan diri kita, kita melepaskan diri kita daripada dua perkara, iaitu pertama ghaflah, lalai, yang kedua nisyan, lupa. Bidawami huduril qalbi ma'al haq, atau perkataan perkara kedua, dengan sentiasa menghadirkan hati kita ingat kepada Allah al-haq. Dengan bahasa lainnya,